Oh, itu dia melengkung. Lawan ni. Dia tekan sawi. Baik. Tengok tadi sawi ni. Okay, selamat pagi. Assalamualaikum guys. Hari ni saya turun memancing. Macam biasalah tempat saya dekat tepi runtuh. So hari ni saya turun rakit Kamal. Yang mana rakit ni belum siap sepenuhnya lah. Dia tengah renovate lagi lah. Tapi kita turun je mancing. Sebab hari ni rakit yang lain-lain semua penuh. Ni je yang ada. So saya turun bertiga hari ni. Ada satu angler lagi belum sampai. Jadi saya set up. Hari ni pun trip santai-santai. Orang KL ajak mancing. Nak sangat memancing. So layankan. Ini satu lagi angler lah. Seorang lagi lelaki belum sampai. Jadi kita set up dulu. Kita tengok apa hasil. Kalau ada yang mana-mana saya update. Okay, stay tune. Kapas. Makan udang bawah tu. Kapas. Bawah tu. Nak aku bodoh. Tanjak aku. Oh, itu dia. Wah. Ni yang udang tom yum tadi Dah halus. Anak gerut. Anak gerut guys. Yang baru. Oh, bolos. Jangan-jangan ada bolos ah. Bolos. Saya pernah, tapi jarang ah. Bolos. Oh, itu dia buntal. Buntal in the house. Jangan datang sini. Buntal. Umi tengok ni. Tak payah cabut loceng kau. Tak payah. Berat. Sembat sikit tengok berat tak? Ui, ada gaya mat. Lonceng tak sempat. Tak payah. Murid tak sampai lagi Belum. Kena bunuh dia. Alah ya. Kasar memang kasar Yat. Kenapa kau asyik datang adik-adik? Masalahnya Yat 3 kali. Jackpot dua-dua lagi lama. Dan ni kali yang ketiga. Asal dah kasar. Okay guys, sekarang pukul 12.30. So angin pun tengah kuat ni. Arus pun kuat. Kita try lah, cuba nasib je lah. Ada ya tak? Ya tak Yat? Ada. Okay, jadi kita tu kita tunggulah. Kalau ada lagi hasil saya update. Okay. Apa ini guys? Seram bentuk kau ni. Oh, itu dia. Ciba. Itulah siapa sebut. Oh. Lama. Aduh, setelah sekian lama. Allah. Orik, ni bawa betul ikan. Inilah fish nama dia. Bruh.
Bagus lah. Tadi dah dapat kan. Bagi tahu dia dah bagi yang lain. Ha, tengok. Putih cerah. Cerah macam Wiwi. Ya, itu dia. Strike di jam 6.55. Tak lah. Laju sikit ya. Sumpah tak. Tak bayar record dah pagi. Cik Bah. Ciba! Itu dia. Oh, itu dia melengkung. Lawan ni. Dia tekan sawi. Baik. Tengok tadi sahabat ni. Ni kat sini. Udah hidup ke? Kopi. Okey. Bapak duduk tali sawu sini. Kuasa tu. Dia dekat belakang sikit. Sawu Yat. Yat sawu Yat. Sok ni mana? Yat sawu. Sekejap. Tak boleh asyik nampak ikan pun. Nak jengah ikan apa guys. Gemang mat. Ya. Nah, macam mana nak tahu? Ya mana? Tak boleh. Okey, tak dekat. Pegang. Tengok dulu. Jangan sampai gantung. Gantung habis kita tak tahu rabak ke mana. Jap. Yang dia ada dalam air. Jap. Ya, turun sikit. Tak apa. Tak ada ayat ni aku tahu. Ni nak pegang. Ni. Tali sawu. Mana ni? Jangan kasih dia gantung. Tunggu dia. Dan Allahu Akbar. Vida ada lagi. Besar dari aku itu Ori. Guys, gemang guys. Nampak? Kita tak pakai lampu GoPro lagi. Aku benci kau. Kita champion dia. Apa? Saya tak champion. Ini lagi besar duk dari aku. Aku baru cakap dengan kau bila nak pakai penimbang. Kau tengok mulut aku mesin. Dah, timbang. Pun sangat lu kita timbang, kita tengok berapa kilo. Aku rasa ni lagi besar ni dari aku ni. Dia duk badan ni pun besar. Macam betina je ni. Nampak. Kau tengok dia dekat tepi je. Nak kena pakai udang siku. Udang mati tu siku kau tak pakai. Yelah, mata kail tu besar. Aku pasang 1/0. Kau tengok rezeki yang hari. Kau tengok dia belah tepi je. Okey, dah boleh bergambar lah dengan ikan ya. Dah. Memang guys. Kau tengok ni. Adalah, takkan tak ada. Dah bunyi macam tu. Lagi nekan-nekan. Alamak, 9 karang. Ini dia punya adik-beradik guys. Ni lagi di sini. 9 karang. Maksudnya dia dah naik. Guys, gemang. Guys, udang kopi dia bedal. Satu apa tadi, Dik? 17. Baiklah. Okey. Sekarang pukul 8 tepat. So kita masih lagi berjuang. Jadi kalau ada yang manis-manis lagi, saya akan update. Okey, stay tune. Jangan marah. Ustaz. Alhamdulillah, cik baik kau, bijak. Tahu. Apa tu? Malas tau nak berbual. Aku sanggup tinggalkan mancing aku tau. Disebabkan kau.
Ih, dah ori ni. Bikin hati gua panas. Okey lah guys, nampaknya tamatlah kita punya misi trip santai dekat Rakit Kamal. Sekarang pun dah pukul 10.30. Air pun dah naik kat jeti tu, so kita orang dah boleh balik. Jadi bagi sesiapa yang dah menonton video hantu ikan angler ni, minta jasa baiklah subscribe ke, share ke kita orang punya video. Okay, so kita nak tunjukkan hasil lagi ni. Macam nak ke petang sampai malam kurang sikit lah. Pagi tadi je macam ada sisik sikit lah, tapi pun buat lauk boleh lah. So inilah hasilnya. Kita orang hari ni adalah anak geruk 3 ekor, bolos ekor, ikat labu ada, kapas ada, gelama nak ikutkan banyak lagi, tapi kita orang let go lah, bagilah dia besar kan. Dia pun dunia pun tak kenal lagi. Duri 2 ekor, 9 karang, 9 dengan yang ni lah 1.7 yang jadi timbang 1.7 kilo. Besar kan. Babi Rajak kau. Astaghfirullahaladzim. Dah mau masuk dah situ. Tak pula melata kan. Okay, ni je. Alhamdulillah. Okay, jadi sampai kita bertemu lagi di next video. Okay, Assalamualaikum.